Bekas tonggak tengah Manchester United, Jesse Lingard dikabarkan bakal memperkuatkan skuad Johor Darul Tazim JDT menjelang jendela perpindahan pada Januari nanti. Desas-desus Lingard akan menyarung jersey pemenang Piala FA 2025 itu bermula selepas namanya terpampang dalam laman sesawang JDT, namun tiada maklumat lain diletakkan selain nama, negara kelahiran, posisi dan bekas kelabnya. Begitupun, ia bukanlah sesuatu yang janggal apabila nama seperti bintang Buriram United seperti Sufanat Mente dan pemain dalam Liga Malaysia juga boleh didapati dalam laman tersebut. Walaupun begitu, ia tidak boleh menghentikan daripada penyokong untuk terus menyimpan hasrat agar kabar angin bekas bintang FC Seoul berkenaan untuk melangkah ke Iskandar Puteri. Lingard juga berupaya untuk berhijrah ke Harimau Selatan selepas pemain berusia 33 tahun berkenaan difahamkan memilih tidak menyambung kontrak bersama kelab Korea Selatan, FC Seoul. Sejak menyertai FC Seoul pada musim 2024, pemain yang juga mampu beraksi di posisi penyerang sayap itu sudah tampil dalam 67 perlawanan dengan merekodkan 19 gol dan 10 bantuan jaringan. Sekiranya Lingard berada dalam radar JDT, dia antara 3 pemain baharu yang akan menyertai Harimau Selatan pada Januari depan bagi memperkuatkan pasukan di pusingan kedua liga. Perkembangan itu disahkan sendiri oleh pemilik kelab, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim TMG yang turut menjelaskan bahawa beberapa pemain import sedia ada bakal dipinjamkan ke pasukan lain bagi memberi ruang kepada muka baharu. Buat masa ini, kita memang sudah ada 3 pemain sedia datang ke JDT. Saya tak nak gantikan dengan sesiapa, saya nak tambah. Saya akan keluarkan 1 atau 2 pemain selepas itu, titah TMJ dalam sesi soal jawab bersama penyokong yang disiarkan di laman Facebook rasmi Johor Southern Tigers. Bagaimanapun, TMJ memberitahu 3 pemain yang bakal menyertai pasukan itu, 2 berasal dari Brazil, manakala seorang lagi dari Portugal, namun identiti mereka masih dirahsiakan sementara menunggu pengumuman rasmi kelab. Sekiranya Lingard benar-benar tiba di bumi Johor pada Januari nanti, tidak mustahil Tunku Ismail akan menambah bilangan pemain baharu atau membuat penilaian semula terhadap calon yang sedia ada dalam perancangan kelab. Langkah agresif JDT ini dilihat sebagai usaha untuk mengisi kekosongan akibat kecederaan beberapa tonggak utama termasuk Arif Aiman dan pemain import, agar AKI yang terpaksa diketepikan sehingga pulih sepenuhnya. Sekiranya hal itu terjadi tentunya bahagian serangan JDT bakal lebih tajam baik di Liga Domestik maupun Asia. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.